Bagaimana kalau saya katakan anda ada satu bahan di dapur yang digunakan oleh pembina piramid Mesir purba untuk kekuatan, malah digunakan atlet Olimpik pertama sebagai doping, dan bukan sejenis akar eksotik, tetapi hanyalah bawang putih biasa. Setiap hari, kita menambahnya ke dalam makanan hanya untuk aroma, tetapi kisah-kisah legenda sering mengaitkannya dengan kuasa yang hampir ajaib. Hari ini, kita akan membongkar adakah bawang putih ini benar-benar antibiotik semula, jadi yang ampuh mampu menggantikan seluruh peti ubat anda, atau kuasanya hanyalah mitos yang dibaluti bau pedas. Saya janji, selepas menonton video ini anda akan tahu segalanya tentang bawang putih. Cara mendapatkan manfaat maksimum, ia boleh menjadi bahaya, dan mengapa doktor tidak tergesa-gesa menggantikannya dengan preskripsi pil. Jom, kita mulakan siasatan beraroma ini. Untuk mendalami persoalan ini, mari kita mengembara sebentar ke masa lalu. Bawang putih adalah antara tanaman tertua yang dibudidayakan dengan sejarah melebihi 5,000 tahun. Papyrus Mesir kuno mencatat penggunaannya sebagai ubat untuk 22 jenis penyakit yang berbeza. Legionari Rom pula mengunyahnya sebelum berperang demi keberanian dan ketahanan. Di Eropah zaman pertengahan, semasa wabak taun, orang ramai memakai kalung bawang putih, percaya baunya yang kuat dapat menghalau penyakit. Louis Pasteur yang terkenal, bapa mikrobiologi pada abad ke-19, pernah menyatakan bahawa bawang putih mampu membunuh bakteria. Kisah tentang kuasa ajaibnya diwarisi dari generasi ke generasi, menjadikan tanaman kebun biasa ini simbol perlindungan dan kesihatan. Namun, cerita rakyat dan kepercayaan nenek moyang adalah satu hal, dan bukti saintifik yang kukuh adalah hal yang lain. Justeru, itu yang kita akan mula cari. Apakah rahsia yang tersembunyi dalam bawang putih? Untuk menjawabnya, mari kita selami struktur molekul sebiji ulas. Utama dalam kisah kita ini ialah sebatian yang dikenali sebagai alisin. Dan di sinilah bermulanya intrik pertama. Bawang putih yang masih utuh dan tidak diusik, alisin tidak wujud. Ia hanya terbentuk apabila sel-sel tumbuhan itu dirosakkan, iaitu apabila kita memotong, menghancurkan atau mengunyahnya. Saat itu, dua komponen yang tersimpan di bahagian sel yang berbeza, iaitu enzim alainase dan asid aminoalain, akan bertemu dan mencetuskan tindak balas kimia. Hasil daripada pertemuan hangat inilah yang menghasilkan alisin. Alisin inilah yang bertanggungjawab memberikan bau dan rasa pedas yang unik dan juga kebanyakan manfaat perubatan yang dikaitkan dengan bawang putih. Ia pada asasnya adalah mekanisme pertahanan diri tumbuhan, senjata kimianya untuk melawan perosak dan patogen. Tetapi, mampukah senjata ini turut melindungi kita? Cuba bayangkan alisin ini sebagai pahlawan yang kecil, tetapi tindakannya sangat agresif. Sebaik sahaja ia bersentuhan dengan sel bakteria atau kulat, ia akan mula bertindak. Strategi utamanya ialah menyerang enzim yang mengandungi sulfur, enzim yang amat penting untuk metabolisme mikroorganisma ini. Dengan menyekat enzim-enzim ini, alisin secara efektif melumpuhkan musuh, menghalang mereka daripada membiak atau berfungsi. Ini ibarat kita menutup kilang-kilang utama di sebuah bandar. Segala aktiviti akan terhenti serta-merta. Disebabkan mekanisme ini, alisin mempamerkan spektrum aktiviti antimikrob yang sangat luas. Ia berkesan terhadap bakteria gram positif dan gram negatif. Kulat seperti yeast, termasuklah kulat candida yang sering menimbulkan masalah. Malah, ia turut melawan beberapa jenis virus dan protozoa.
Kepelbagaian inilah yang menjadikannya subjek kajian yang sangat menarik. Namun, sejauh manakah keberkesanan makmal ini benar-benar boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian kita? Kita sentuh pula mitos paling utama. Adakah bawang putih benar-benar boleh menggantikan antibiotik yang dibekalkan di farmasi? Ringkasnya, tidak. Dan poin ini sangat penting untuk kita fahami. Apabila doktor memberikan preskripsi antibiotik untuk merawat penyakit seperti pneumonia, bakteria atau tonsilitis, ia menunjukkan bahawa jangkitan itu serius dan memerlukan rawatan yang kuat dan sasaran yang tepat. Ubat seperti penisilin atau amoxicillin telah mempunyai dos yang ditetapkan dengan tepat. Konsentrasi ubat dalam darah boleh diramal dan keberkesanannya telah terbukti melalui ujian klinikal berskala besar. Bawang putih, seberapa pun manfaatnya, tidak mampu memberikan tahap kebolehpercayaan yang sama. Alisin, bahan aktif utama, sangat tidak stabil dan cepat musnah. Tambahan pula, kepekatan alisin dalam setiap ulas bawang putih yang anda makan berbeza-beza secara mendadak. Cuba merawat jangkitan serius hanya dengan bawang putih adalah ibarat membawa pisau dapur untuk melawan kereta kebal. Dan sama sekali tidak berkesan. Tindakan ini boleh mengakibatkan komplikasi yang teruk, pembaziran masa, rawatan yang sangat kritikal. Itu kehebatan bawang putih tidak seharusnya dipandang remeh. Sains sedang giat mengkaji sifat-sifatnya dan hasil kajian makmal yang diperolehi sangatlah mengagumkan. Eksperimen secara in vitro, iaitu dalam tabung uji bawang putih dan alicin tulen, menunjukkan aktiviti yang luar biasa. Ia berjaya menghalang pertumbuhan bakteria berbahaya seperti Staphylococcus aureus, Salmonella, malah Helicobacter pylori, bakteria yang menyebabkan ulcer perut. Setengah kajian menunjukkan bahawa bawang putih mungkin berkesan strain bakteria yang telah membentuk rintangan terhadap antibiotik tradisional. Ini membuka prospek yang sangat menjanjikan. Para saintis kini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mencipta ubat-ubatan baharu berasaskan sebatian yang terdapat dalam bawang putih. Walaupun bawang putih bukanlah pengganti kepada antibiotik sedia ada, ia tetap menjadi sumber inspirasi utama bagi pembangunan farmasyutikal di masa hadapan. Mengapa sesuatu yang menunjukkan keberkesanan yang cemerlang dalam tabung uji tidak semestinya berfungsi sama efektifnya di dalam badan kita? Di sinilah kita menghadapi isu utama, masalah bioavailability. Seperti yang kita ketahui, alicin adalah sejenis molekul yang sangat aktif seperti pelari pecut, namun ia tidak dapat bertahan lama. Sebaik sahaja ia memasuki sistem badan kita, ia akan cepat bertukar menjadi sebatian sulfur yang lain. Tambahan pula, persekitaran perut yang berasid dan kehadiran enzim pencernaan turut memainkan peranan penting dalam merosakkan molekul ini. Akibatnya, hanya sebahagian kecil sahaja alicin asal yang dapat mencapai aliran darah dalam bentuk yang masih aktif. Sebab utama mengapa memakan seketul bawang putih tidak dapat disamakan dengan mengambil satu dos pil antibiotik. Formulasi farmasyutikal direka khas untuk memastikan ia stabil, mudah diserap dan mampu mencapai kepekatan sasaran yang diperlukan dalam tisu. Sebaliknya, dengan bawang putih, prosesnya jauh lebih rumit dan kurang menentu. Justeru, saintis kini giat berusaha untuk mencipta formulasi alicin dan sebatian bawang putih lain yang mempunyai kestabilan yang lebih tinggi. Baiklah, kita sudah selesaikan topik jangkitan serius. Jadi,
Bagaimana pula dengan selesema biasa? Hampir setiap keluarga mempunyai petua. Bila mula rasa tak sihat, cepat-cepatlah makan 1 ulas bawang putih. Adakah ini berkesan? Di sini, data saintifik kelihatan lebih optimistik, walaupun keputusannya masih lagi bercampur aduk. Beberapa kajian telah meneliti kesan suplemen bawang putih terhadap kekerapan dan tempoh simptom jangkitan pernafasan akut. Sebagai contoh, satu kajian terkenal mendapati kumpulan yang mengambil kapsul bawang putih jatuh sakit dengan selesema jauh lebih jarang berbanding kumpulan yang mengambil placebo. Malah, jika peserta jatuh sakit pun, mereka pulih dengan lebih pantas. Ini kedengaran sangat menjanjikan. Walau bagaimanapun, kajian dan ulasan lain yang dijalankan selepas itu tidak berjaya menghasilkan keputusan yang sama, meyakinkan. Para saintis bersetuju bahawa bawang putih sememangnya mempunyai potensi tertentu dalam pencegahan selesema, mungkin kerana kemampuannya merangsang sistem imun. Tetapi, masih terlalu awal untuk menggelarkannya sebagai penyelamat 100%. Kita memerlukan kajian yang lebih besar dan berkualiti tinggi. Namun, jika kita bercakap tentang peranan bawang putih sebagai adiwira kesihatan, ia paling terselah dalam menjaga kesihatan jantung dan sistem vaskular. Ini mungkin sifatnya yang paling banyak dikaji dan terbukti. Pelbagai kajian telah mengesahkan bahawa pengambilan bawang putih atau ekstraknya secara tetap boleh menurunkan tekanan darah secara sederhana, tetapi stabil. Kesan ini malah setanding dengan beberapa ubat anti-hipertensi lini pertama. Mekanisme tindakan ini dikaitkan dengan keupayaan sebatian dalam bawang putih untuk merehatkan dinding salur darah, sekaligus melancarkan aliran darah. Selain itu, bawang putih juga memberikan kesan positif terhadap paras kolesterol. Ia membantu mengurangkan paras kolesterol jahat, iaitu lipoprotein berketumpatan rendah, LDL, serta kolesterol total tanpa menjejaskan kolesterol baik, HDL. Tindakan berganda ini menurunkan tekanan darah dan memperbaiki profil lipid, menjadikan bawang putih sekutu penting dalam pencegahan aterosklerosis, serangan jantung dan strok. Sambungan dari topik sistem kardiovaskular, kita tak boleh lupakan satu lagi ciri penting bawang putih, keupayaannya untuk mengawal pembekuan darah. Sebatin yang terkandung dalam bawang putih mempunyai tindakan anti-agregasi, atau secara ringkasnya ia menghalang platelet, iaitu sel darah yang berfungsi membentuk darah beku daripada berkumpul dan melekat. Kesan penipisan darah ini sangat bermanfaat untuk mencegah pembentukan trombus. Ini penting kerana trombus adalah punca utama serangan jantung dan juga strok iskemik. Walaupun begitu, manfaat ini datang dengan amaran. Disebabkan oleh sifat penipisan darah ini, bawang putih perlu diambil dengan berhati-hati oleh individu yang sedang mengambil ubat antikoagulan seperti warfarin. Pengambilan kedua-duanya secara serentak boleh meningkatkan kesan ubat tersebut secara berlebihan dan ini akan meningkatkan risiko pendarahan. Selain itu, doktor menasihatkan dengan tegas, hentikan pengambilan suplemen bawang putih dan hadkan bawang putih segar sekurang-kurangnya 1 atau 2 minggu sebelum sebarang pembedahan elektif atau pembedahan yang dirancang. Salah satu topik yang paling hangat dan sering diperkatakan ialah peranan potensi bawang putih dalam membantu pencegahan kanser. Kami ingin tegaskan dari awal, bawang putih bukanlah ubat untuk menyembuhkan kanser. Walau bagaimanapun, banyak kajian epidemiologi atau kajian pemerhatian telah mendedahkan satu corak yang sangat menarik. Individu yang mengambil bawang putih secara konsisten dalam diet harian
Mereka didapati mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mendapat beberapa jenis penyakit onkologi tertentu, terutamanya kanser perut, usus besar, kolon, esofagus dan prostat. Para saintis mengaitkan penemuan ini dengan beberapa mekanisme utama. Pertama, sifat antioksidan yang terdapat pada bawang putih membantu melindungi sel daripada kerosakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Kedua, sebatian di dalam bawang putih boleh melambatkan pertumbuhan sel tumor, malah mampu mencetuskan proses yang dikenali sebagai apoptosis, iaitu kematian sel terancang. Ketiga, bawang putih berpotensi untuk menyekat pembentukan nitrosamin, iaitu bahan karsinogenik yang boleh terhasil di dalam perut. Namun, penting untuk diingat, penemuan ini adalah berkaitan dengan langkah pencegahan melalui amalan pemakanan yang sihat dan bukan sebagai rawatan perubatan. Apabila kita bercakap tentang manfaat bawang putih, kita jarang terfikir tentang otak. Itu adalah satu kesilapan. Otak kita adalah organ yang sangat memerlukan tenaga, dan semasa ia beroperasi, sejumlah besar radikal bebas akan terhasil. Proses ini yang kita kenali sebagai tekanan oksidatif akhirnya akan menyebabkan kerosakan dan kematian sel saraf. Ini adalah punca utama penuaan otak dan perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer dan Parkinson. Dan di sinilah antioksidan yang terkandung banyak dalam bawang putih mula menunjukkan peranannya. Kompaun seperti S-allyl-cysteine yang dihasilkan daripada allicin berupaya menembusi halangan darah otak atau blood-brain barrier dan melindungi neuron daripada kerosakan oksidatif. Kajian makmal ke atas haiwan menunjukkan bahawa ekstrak bawang putih berpotensi meningkatkan daya ingatan dan fungsi kognitif. Sudah tentu, kita masih jauh daripada memberikan saranan terus kepada manusia, tetapi hala tuju kajian ini sememangnya sangat menjanjikan. Setelah mendengar segala pujian tadi, mungkin anda terdorong untuk makan bawang putih berkilogram-kilogram. Ini membawa kita kepada mitos popular kedua, iaitu lagi banyak, lagi bagus. Ini adalah tanggapan yang sama sekali salah. Bawang putih adalah makanan yang sangat tinggi aktiviti biologinya, dan pengambilan berlebihan boleh mencetuskan pelbagai kesan sampingan yang tidak menyenangkan. Yang paling jelas dan ketara adalah masalah penghadaman. Jumlah bawang putih mentah yang banyak boleh menyebabkan keradangan teruk pada lapisan perut dan usus. Ini boleh mengakibatkan pedih ulu hati, sakit perut, kembung dan cirit-birit. Selain itu, sebatian sulfur meruap yang diserap ke dalam darah akan dikeluarkan. Bukan sahaja melalui nafas, tetapi juga melalui liang pori kulit. Ini akan menghasilkan bau badan yang kuat dan berpanjangan serta kurang menyenangkan. Dalam kes yang jarang berlaku, pengambilan yang melampau juga boleh mencetuskan masalah hati. Seperti mana-mana produk berkuasa tinggi yang lain, kesederhanaan adalah kunci. 1 atau 2 ulas sehari adalah dos optimum bagi kebanyakan orang yang mampu memberikan manfaat tanpa mendatangkan kesan sampingan negatif. Salah satu soalan yang paling kerap diajukan mengenai bawang putih ialah mana yang lebih baik dimakan mentah atau dimasak. Ini ibarat pertembungan khasiat bergantung kepada matlamat kesihatan anda. Jika fokus utama anda adalah untuk mendapatkan kesan antibakteria maksimum daripada allicin, jawapannya mudah. Anda perlu makan bawang putih mentah. Untuk pengetahuan, allicin terhasil melalui tindakan enzim allinase dan enzim ini sangat sensitif terhadap haba. Pada suhu 60 darjah Celsius sudah mula musnah, dan jika direbus atau digoreng terlalu lama,
ia akan hilang sepenuhnya. Ini bermakna dalam sup bawang putih atau ubi kentang yang digoreng bersama bawang putih, kandungan alicin aktif adalah hampir tiada. Namun begitu, jangan pula anda anggap bahawa bawang putih yang dimasak itu tidak berguna. Semasa proses memasak, sebatian bermanfaat lain akan terbentuk. Contohnya, ajoene yang juga mempunyai sifat anti pembekuan darah atau anti-trombotik serta antioksidan kuat seperti S-alilcysteine. Jadi, bagaimana caranya untuk kita memasak hidangan yang enak sambil memastikan manfaat alisin itu kekal ada? Ada satu petua yang mudah tetapi sangat bijak yang disarankan oleh ramai pakar pemakanan. Petua ini dipanggil tumbuk dan tunggu. Rahsianya adalah untuk membiarkan enzim-enzim ini berfungsi sepenuhnya sebelum ia dimusnahkan oleh haba panas. Apa yang anda perlu buat hanyalah menumbuk, menghancurkan atau mencincang halus bawang putih itu. Kemudian biarkan ia di atas papan pemotong selama 10 hingga 15 minit sebelum memasukkannya ke dalam masakan. Dalam tempoh masa ini, tindak balas antara aliin dan alinas akan berlaku, seterusnya menghasilkan jumlah alisin yang maksimum dalam bawang putih. Kajian menunjukkan bahawa bawang putih yang telah diaktifkan ini mampu mengekalkan lebih banyak ciri-ciri antimikrobnya walaupun selepas proses memasak yang singkat. Langkah mudah ini tidak memerlukan kos tambahan, tetapi ia membolehkan anda mendapat manfaat yang jauh lebih besar daripada rempah kegemaran anda ini. Pasaran hari ini menawarkan pelbagai bentuk bawang putih, ulas segar, serbuk kering, kapsul minyak dan tablet ekstrak. Yang mana satukah yang patut anda pilih jika anda tiada sebarang kontraindikasi kesihatan? Bawang putih segar sentiasa menjadi pilihan yang terbaik. Ia mengandungi spektrum penuh khasiat dalam bentuk semula jadinya. Serbuk bawang putih pula adalah alternatif yang mudah, tetapi kebanyakan alicin akan hilang semasa proses pengeringan. Keedaannya lebih rumit dengan suplemen bawang putih. Kelebihan utamanya adalah tiada bau dan dos yang terstandard. Namun, kualitinya boleh berbeza-beza. Kapsul minyak dianggap paling tidak berkesan kerana alisin tidak stabil apabila dilarutkan dalam minyak. Lebih baik anda memilih tablet yang disalut dengan lapisan enterik, salutan larut usus khas. Salutan ini melindungi bahan aktif daripada asid perut dan membolehkannya dikeluarkan atau diserap di dalam usus. Semasa memilih suplemen, cari maklumat pada pembungkusan tentang potensi pembebasan alisin. Ini merupakan penunjuk kualiti yang paling penting. Walaupun alicin sering dianggap bintang utama bawang putih, kita tak patut abaikan komponen-komponen berharga lain yang ada di dalamnya. Bawang putih ini sebenarnya adalah gudang khazanah nutrien yang hebat. Sebagai contoh, S-alilcysteine yang disebutkan tadi, ia adalah antioksidan kuat yang mudah diserap oleh badan dan boleh didapati dalam kuantiti yang banyak, terutamanya dalam ekstrak bawang putih yang telah ditapai. Selain itu, bawang putih juga kaya dengan flavonoid seperti quercetin yang memainkan peranan penting dalam melawan keradangan. Ia juga merupakan sumber mangan yang sangat baik, iaitu mineral penting untuk kesihatan tulang dan metabolisme badan. Di dalamnya terkandung vitamin B6 yang penting untuk sistem saraf dan juga vitamin C yang berperanan menyokong imuniti. Dan jangan lupa, bawang putih juga kaya dengan selenium, iaitu mikronutrien yang sangat penting untuk fungsi tiroid dan melindungi sel-sel badan daripada kerosakan. Gabungan komposisi yang kaya dan kompleks inilah yang menjadikan bawang putih
bukan sekadar rempah ratus, tetapi makanan fungsian yang sebenar. Isu kesihatan usus dan mikrobiom kini sangat hangat diperkatakan. Jadi, apakah peranan bawang putih dalam konteks ini? Kesannya adalah dua fungsi. Di satu sudut, bawang putih bertindak sebagai prebiotik. Ia mengandungi jenis serat khas seperti inulin dan fructooligosakarida. Serat ini tidak dicerna di bahagian atas saluran penghadaman JE. Sebaliknya bergerak terus ke usus besar. Di sana ia menjadi makanan kepada bakteria baik. Contohnya bifidobakteria dan lactobacilli. Untuk pengambilan bawang putih secara sederhana boleh merangsang pertumbuhan flora usus yang sihat. Dari sudut yang lain, bahan yang sama ini diklasifikasikan dalam kumpulan FODMAP, iaitu karbohidrat rantai pendek. FODMAP boleh menyebabkan masalah kepada individu yang menghidap sindrom usus rengsa EBS. Bagi pesakit EBS, FODMAP sukar diserap dan akan melalui proses penapaian fermentasi aktif oleh bakteria yang akan mengakibatkan pengumpulan gas, kembung perut dan kesakitan. Justeru, individu yang menghidap EBS selalunya dinasihatkan untuk mengelakkan atau menghadkan pengambilan bawang putih dalam diet mereka. Di internet, kita boleh jumpa banyak resipi tradisional atau petua orang lama untuk kesihatan. Salah satu yang paling popular ialah air rendaman bawang putih. Resipinya mudah saja. Masukkan beberapa ulas bawang putih ke dalam segelas air. Biarkan ia meresap seketika, kemudian minum. Minuman ini didakwa mempunyai pelbagai khasiat penyembuhan, seolah-olah boleh menyembuhkan segala penyakit. Jadi, mari kita teliti. Adakah dakwaan ini berasas? Seperti yang kita tahu, komponen aktif utama bawang putih, iaitu allicin, hanya akan terhasil apabila sel bawang putih itu dipecahkan. Kalau anda masukkan ulas bawang putih secara bulat-bulat, tanpa dikisar atau dihancurkan, jumlah allicin yang terhasil sangatlah sedikit. Jika anda menghancurkannya pula, allicin memang terhasil, tetapi ia akan musnah dengan sangat pantas apabila berada di dalam air. Tambahan pula, membiarkan bawang putih mentah terendam dalam air pada suhu bilik untuk tempoh yang lama, ia sebenarnya membuka jalan kepada pembiakan bakteria berbahaya, termasuklah ejen penyebab botulisme. Disebabkan itu, air rendaman bawang putih ini pada asasnya adalah minuman yang kurang berkesan, malah berpotensi untuk tidak selamat. Anda akan mendapat manfaat kesihatan yang jauh lebih besar hanya dengan memakan sebiji ulas bawang putih segar yang telah dicincang atau dihancurkan. Pelbagai manfaat kesihatan yang ada, bawang putih sebenarnya tidak sesuai untuk semua orang. Terdapat beberapa keadaan tertentu di mana pengambilannya perlu dihadkan atau mungkin perlu dielakkan sama sekali. Yang paling utama ialah mereka yang mempunyai masalah saluran penghadaman yang sedang berada di peringkat akut atau meradang, seperti gastritis, ulcer perut, pankreatitis dan penyakit reflux acid GERD. Bawang putih boleh merengsakan lapisan mukosa dengan teruk dan memburukkan lagi gejala yang dialami. Seperti yang telah kami nyatakan sebelum ini, ia juga harus dielakkan oleh individu yang mempunyai masalah pembekuan darah, terutamanya mereka yang sedang mengambil ubat pencair darah atau antikoagulan. Selain itu, mereka yang mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah perlu berhati-hati kerana bawang putih boleh menyebabkan tekanan darah turun dengan lebih mendadak. Tahan atau alergi terhadap bawang putih jarang berlaku, tetapi ia tetap satu kemungkinan. Dan sudah tentu akal yang waras memberitahu kita bahawa tidak digalakkan mengambil terlalu banyak bawang putih
sebelum menghadiri mesyuarat penting atau janji temu. Sentiasa dengar dan perhatikan tindak balas tubuh anda. Jika anda menghidap penyakit kronik, dapatkan nasihat atau rujukan daripada doktor terlebih dahulu. Mari kita tinggalkan sejenak perbincangan tentang perubatan dan lihat bawang putih dari sudut pandangan yang berbeza sebagai raja dapur. Memang sukar untuk membayangkan masakan dunia tanpa kehadirannya. Bayangkan pasta Itali dengan sos aglio olio, di mana gabungan bawang putih dan minyak zaitun mencipta haruman yang sungguh memukau. Atau sup Perancis yang dinamakan aigo bolido, yang sememangnya didedikasikan sepenuhnya kepada bawang putih. Dalam masakan Asia, ia digunakan hampir di mana-mana, dari hidangan tumis, stir fry, Cina, hinggalah ke kari Thailand yang kaya rasa. Dalam diet Mediterranean, yang diiktiraf sebagai salah satu diet paling sihat di dunia, bawang putih adalah komponen yang sama sekali tidak boleh diganti. Ia berupaya mengubah hidangan yang paling ringkas, menambah lapisan rasa yang mendalam, kepedasan yang menyelerakan dan kerumitan cita rasa. Ia serasi dengan daging, ikan, sayuran, kekacang dan bijirin. Ia adalah wira serba boleh, yang bukan sahaja menjadikan makanan kita lebih berkhasiat, tetapi juga melipat gandakan keenakannya. Dan mungkin di sinilah terletaknya magis utama bawang putih, keupayaannya untuk memberikan manfaat kesihatan dan kenikmatan rasa serentak. Jadi, setelah mendengar semua manfaat ini, bagaimana pula cara terbaik untuk kita masukkan makanan super ini secara bijak dalam menu harian kita? Ini ada beberapa tip ringkas. Pertama, cuba gunakan bawang putih yang segar, bukan yang serbuk. Kedua, ingat peraturan ini. Tumbuk dan tunggu 10 minit sebelum mula memasak. Masukkan bawang putih yang telah dicincang ke dalam sos salad. Bila digabungkan dengan minyak zaitun dan jos lemon, ia sangat ringkas dan berkhasiat. Masukkan sekeping roti yang telah dipanggang dengan satu ulas bawang putih untuk menghasilkan bruschetta yang menyelerakan. Tambahkannya pada akhir proses memasak untuk sup, sos dan sayur-sayuran rebus, supaya kita dapat minimumkan kehilangan nutrien penting. Dan untuk mengurangkan bau mulut selepas makan pula, boleh kunyah sedikit daun parsley, minum segelas susu atau makan sebiji epal. Yang paling penting ialah kekerapan dan kesederhanaan. Biarkan bawang putih menjadi teman setia dan lazat anda dalam perjalanan menuju kesihatan. Apa kesimpulannya? Adakah bawang putih ini ubat ajaib untuk segala penyakit? Tidak. Adakah ia sekadar rempah beraroma biasa? Itu pun tidak. Kebenaran seperti biasa terletak di tengah-tengah. Bawang putih ialah makanan berfungsi yang sangat hebat. Boleh kita panggil sebagai super rempah yang dianugerahkan oleh alam kepada kita. Sains telah mengesahkan manfaat sebenar bawang putih untuk kesihatan jantung, saluran darah dan juga sokongan imuniti. Sifat antibakterianya memang mengagumkan, tetapi penting untuk kita ingat, ia sama sekali bukan pengganti antibiotik moden. Penyakit yang serius, kekuatan bawang putih bukan terletak pada pengambilan sekali-sekala ketika sakit, tetapi pada pengambilannya secara tetap dan sederhana dalam diet yang sihat dan seimbang. Ia bukan penawar semua penyakit, tetapi hanyalah salah satu kepingan penting dalam mozaik gaya hidup sihat yang menyeluruh. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda rasa video ini bermanfaat dan banyak perkara baru yang anda pelajari, sila sokong kami dengan menekan butang suka dan langgan supaya anda tidak terlepas kupasan menarik yang akan datang. Sekarang, soalan untuk anda, bagaimana anda paling kerap menggunakan bawang putih?
Adakah hanya untuk perasa masakan atau anda juga percaya pada khasiat penyembuhannya? Kongsikan cerita dan resipi kegemaran anda di ruangan komen. Mari kita bincang